Hai, Assalamualaikum. Sekejap, motor okey dah pula. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Day 3 di Pantai Cina Langkawi. So kita akan pergi ke Pantai Heru untuk bermandi-manda bersama Cik Aki dan Pak Ndak. Ndak dan Cik Aki dan saya akan bermandi-manda di Pantai Heru. So, pagi ni pukul 8. Pagi ni pukul 8. Selamat pagi, kita mulakan perjalanan. Let's go, jangan lupa subscribe. Hai, saya Subway. Mulakan perjalanan. Ini kau jatuh boleh mati tu. Jadi cerita tengah cerita pasal borak semalam lah, naik parasailing. Maknanya parasailing bukan dunia kita. Dia buat pusing tak? Pusing tak buat? Okay, ini baru selesai sarapan. Nasi, lemak dan kuih muih warung. Menuju ke pantai Tanjung Ru. Pantai Tanjung Ru. Lagi 15 minit. Ni perempuan belah-belah sini dah. Ni perempuan punya spray. Ni saya kurang. Pantai Tanjung Ru. Oh, nama ni tahu lah tahan. Tak ada Wow, Titanic. Ada kerang. Kurang. I love kami. Tu kilang simen. RM1 sekali masuk. Dah. Kau tak bawa? Tidak, dia dah Kayu dah pecah.
gambar. Nampak pulau ni kan? Rapat. Okay, Assalamualaikum. Kita kat pantai Tanjung Ru. Planning kan nak mandi tapi rasa macam tak ada mood lah. Ni ni orang suruh mandi dia main pasir. Tu tak ada berak-berak sini. Ha? Dia main dik. Abang, dia main pasir lah. Dia berak anjing nampak? Ha, tak payah. Nak main pasir sana. Budak-budak ni degil lah. Mandi. Ada baju. Siapa ni? Jangan pegang Don't touch. Kabel car. Okay, kita tadi mandi. Walaupun pantai Tanjung Ru cantik, dia macam ala-ala Krabi lah. Ada pulau kilang simen. So dia aperture terangkan color. Okay, so dia cantik jugalah. So kita akan pergi ke, mari kita pergi Gunung Kabel. Gunung Kabel tu Senawang. Itu kilang. Gunung Macicang. Kilang Gunung Kabel. Tahu kat Senawang ada kilang Gunung Kabel. Tapi tak pergi sana, kita pergi cable car. Nari dekat ni, yat tu. Ya. Tadi kiri kan? Ni kanan. Okay. Jangan lupa subscribe. Jumpa selepas ni. Orang tak tahu apa motif berkumpul kat depan toilet tu. So next kita ke cable car. Okay, ni tadi dah bagi arahan. Jom.
Assalamualaikum. Sekarang kita nak menuju ke Skycap. Kita naik cable car pada jam 10.30 pagi. Rasa macam tak ramai kot. Mengalami kelewatan peringatan tekanan kencang di middle dan juga down. Kencang. Barunya aku terkencing tadi. Gaya. Yelah, tu berhenti tengah-tengah. Berhenti tengah-tengah. Okey, orang ni. Tapi kita tergantung je kan. Di bawah pun. Kalau jatuh pun bawah. Okey, sekarang kita nak pergi naik Skycap tapi keadaan masalahnya angin kuat di atas. So sedikit kelewatan. Aku sudah gelap siap. Jangan lupa subscribe. Itu. Obat. Dia potong queue. Iya, waktu kan. Tak kenal. Gerak. Dia minta iPhone. Ya. Jom. Ya, 3, 2. Nanti saya dorang. Nanti saya dorang dulu. Betul. Awak nampak live sini. Okey, kita ambil gambar kita orang empat orang. Salah. Salah. Bukan seliput. Pada ketika ini disebabkan keadaan angin kencang. Gerah. Depan. We sincerely apologise for any inconvenience caused. Ingat kita direkod. Okey. Merah. Boleh tak? Boleh. Terima kasih. Tripod. Saya dah jadi polis. Gerah. Lenyo atul. Yang hitam dia, dia yang berhitam dia kan. Saya dah salah. Bukan Saya ID. tak tahu lah. Ya, kawan dia. Saya tengok TikTok dia sebab
Ada nama dia tak apa kan. Dia sakit tau. Dia macam yang juru backup kan. Dia sakit. Dia tengok kan. Dia rahat. Yang Kabel car tutup, angin kuat. So tak boleh. ada. Apa? Kalau ngemas dengan artis. Okay. Saya dapat pergambaran. Siapa nama? Salina Saibi. Salina Saibi. Yeay, gerak keras. Salina Saibi bergambar dengan Start Bay. Dia juga artis yang nak bergambar dengan saya. Saya nak beli yang buat susun kat rumah. Atas sini dia jadi cameraman ya. Ini kan Anwar Sisi bukan dengan Kasut semula. tu ada dalam kasut dah. Kamu nak makan? Sini, pandang sini. Satu, dua, lima. 1, 2, 6. Freestyle. Okay, kita sekarang dah sampai ke kaunter tiket. Tadi saya balik sebab nak ambil topi, tapi tak jumpa Salina. So kita bergantung untuk pergi beli tiket. Okay. Panjang juga rupanya. Takut. Angin. Jom. Takut. Angin. Kita ubah, Assalamualaikum, kita ubah itinerary perjalanan kita. Kita tak jadi naik Skycab sebab angin terlalu kuat. So kaunter tak buka, so dia hold dulu, tak tahu bila dan masa yang dibenarkan. So kita akan pergi ke Kuah dulu untuk shopping barang-barang yang diorder oleh orang-orang Rawang. Harap maklum. Jom. Jangan lupa subscribe. Sekarang? Mabuk. Saya mau cek kereta nak apa? Muntah. Gelap siut. Saya sudah menjadi orang Kedah. Tepilah dek. Heboh lah. Jom. Kita singgah lagi sekali. Bagi ke SIG. Okay, nak cakap lah. Ya. Kita singgah lagi ke kompleks kereta. Kompleks Haji Ismail Group.
shopping lagi. Last shopping. Oh, 谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊. Siapa punya anak ni saya tak tahu. Mari dia duduk saya. Buka. You, family mana? Mari duduk saya belakang apa bikin. Buka. Anak Cina. Next destinasi kita Lang. Nak selfie. Lepas tu balik. Panas ramai juga. Gambar dekat dataran Lang. Oh, baru nampak dataran Lang. So, ramai kan. Tengah gambar yang seadanya je. So, tengok yacht kita kat sana. Itu yacht kita. Kita naik petang ni. Tak nak naik lagi dah. Tak nak. Yang tu ke yang kita, mana yang kita Nombor sampai? boat. Kat sana ke yang kita Nombor sampai? sampan, nombor C. So, kita nak balik ke tempat tadi. Tadi kita buat apa? Kabel car. Kita cuba pergi kabel car tapi dah lepas. Angin pun kuat. Kat bawah ni pun angin dah kuat sangat. So, risau lah. So, kabel car kita cancel. Try another year lah. Apa-apa mabuk pun tak hilang lagi. So, saya dengan budak ni. Kanak-kanak lah. Okay, jom. Jom. Pergi mandi di Berjaya Hotel. Kolam dia selaku guest. Kita cancel apa nama cable car. Sebab aku dah rasa macam mai kan. Di awal mangan mabuk. Naik kereta putu pun boleh mabuk. Mana? Patutlah laki muntah. Laki dengan saya sama. So, pergi mandi kolam. Jangan lupa subscribe Langkawi Day 3. Peace yo. Ada mana dia dah buka baju. Tak buka baju. Mana bang? Kolam dia. Oh, sana. Itu tempat kolam besar, kat depan kolam besar tu. Ada orang buat makan tapi orang tu dia buat kedai makan duduk dalam kolam.
Ui, oh. Cantiknya. Mana? Beach Boys. Masya. Ah? Top. Okay, hai, Assalamualaikum. Oh, muka dah hitam weh. Sekarang kita berada di Berjaya Times Square. Wah, nampak? Itu yang kita mau. Wah, terus sihat tu. Berjaya Times Square. Berjaya Resort. Teman budak-budak kanak-kanak mandi. So nanti kita akan pergi makan lah. Depan ni only Mat Saleh. Ha? Kenapa awak cover kah? Tak faham. Ini muka saya ke? Mana dah? Feel. Ni budak ni, dia tahu? Oh, tepi tu, dia duduk kursi tu. Dia order pub. Ha? Dia order pub. Okay dah, itu dia. Jangan lupa subscribe. Rasanya kat sini yang telur je macam masa seorang asli. Dikelilingi oleh orang-orang Europe. Dah lah, segan lah saya. So lah tu. Tak selalu pun nampak macam ni. Inilah percutian yang terkenal. Berjaya Resort. Okey, Alhamdulillah kita berjaya selesai mandi. Aku, Akil dan Zara mandi di Berjaya Resort. So kita akan gerak balik. Jom. Sayang kat Angelina. Bye Angelina. Kenapa duduk apa?
Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Day 4 di Langkawi, 7.15. Kita orang nak check out naik ferry pukul 9.30. Okay, terima kasih kerana menonton vlog kita orang yang tak sebab apa ni. Harap korang enjoy. Kalau suka, boleh turunkan tik, subscribe. Okay, kita berjumpa lagi di next vlog. Aku Amin Tailo. Narina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Okay, kita shipping pukul 9.30. Sini. Masuk ada chop, balik pun kena chop. Chop ni je 1 jam awal. Okay. Tapi ramai orang nak bantu. Tengah buat. Laut ni bukan dunia saya. 2 kali dah saya kena. Lepas ni saya akan cek hobi baru. Sama ada duduk rumah, tengok Netflix, makan tidur. Cukup lah. Enough is enough. Ina jangan bawa saya pergi mana gitu. Cukup.